Kadang kita anggap sampah itu perkara kecil, tetapi sebenarnya ia memberi kesan besar kepada kehidupan kita. Hari ini kami akan menjalankan aktiviti gotong royong untuk meningkatkan kebersihan kawasan perumahan sebagai sebahagian daripada pembangunan mampan. Kami berusaha untuk menjaga alam sekitar supaya masa depan kita lebih bersih dan selamat. Pembangunan mampan bermaksud menjaga kebersihan dan alam sekitar bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk masa depan. Aktiviti ini merangkumi 3 aspek utama: sosial, alam sekitar dan ekonomi. Kami akan membersihkan kawasan ini menghasilkan sampah dan menanam pokok bagi menambah ruang hijau. Macam aku je buat semua ni. Apa je semua buat. Okeylah, kita bahagi tempat, kita bahagi bahagian, kita buat sama rata, okey? Okey. Hold dulu, jom bantu. Terima kasih. Sama-sama. Aktiviti ini berkaitan rapat dengan pembangunan mampan. Dari segi sosial, aktiviti ini menggalakkan kerjasama dalam komuniti. Dari segi alam sekitar, kami menjaga ruang hijau dan mengurangkan percermaan. Dari segi ekonomi pula, kawasan yang bersih mengurangkan kos pembersihan dan meningkatkan kualiti hidup. Kawasan yang sebelum ini kotor kini menjadi lebih bersih dan selesa. Bagaimana perasaan awak selepas menjalankan aktiviti ini? Seronok sebab nampak hasil yang jelas. Walaupun penat tetapi berbaloi. Bila lihat kawasan yang dulu kotor sekarang jadi bersih dan selesa. Kami berjaya buat perubahan bersama-sama. Okey, apa cabaran yang awak mengatasi semasa awak buat aktiviti ini? Cabaran utama adalah kuasa yang luas dan tanah yang kerap untuk tanam pokok, namun dengan kerjasama semua kami lakukan dengan baik. Apa yang awak pelajari daripada aktiviti ini? Saya belajar cara menjaga alam sekitar dengan lebih bertanggungjawab, terutama dalam menguruskan sampah dan penanaman pokok. Apa kepentingan aktiviti ini kepada diri dan komuniti? Aktiviti ini mengajar saya tentang kepimpinan dan bertanggungjawab terhadap komuniti. Saya sedar bahawa kebersihan dan penjagaan alam sekitar bukan hanya tanggungjawab individu, tetapi tanggungjawab bersama. Ia penting untuk kesejahteraan kita semua. Jika kita sendiri tidak menjaga kebersihan, siapa lagi? Perubahan bermula dari diri kita.